Oi, body goal. Cik. Kopi. Warung. Kopi. Kopi dah. Mak, saya keluar sekejap. Nak ke mana tu? Ke Pekan, Pak. Beli benang. Pergilah. Lekas-lekas balik.
jelaskan dulu baginya. Baru kami boleh cerita. Dan gambarkan. Apa yang telah berlaku pada Salma. Boleh aku percaya? Kalau engkau semua berbohong? Percayalah pada kami. Selama ini belum pernah kami berbohong. Mau jelaskan atau tidak? Kami ada langan lain. Sekurang-kurang kau terangkan sedikit. Apa? Salma ada pemuda? Ada. Oi, Saman. Tak ada apa-apa kah? Patut aku yang tanya kau begitu. Sebab aku yang panggil kau semua kemari. Bodoh. Ini duitnya. Tapi, terima sebagian dulu. Sebab, cerita yang kau beri juga hanya sebagian saja. RM10? Ha? Perigul, tunjukkan bagaimana mereka buat di kebun bunga kemarin. Sekarang Salma Encik. Muda. Pemuda itu mesti diajar. Ada 3 cara untuk mengajarnya. Sampai mati, 1.500. Separuh mati, 1.000. Cacat, 500. Mati? Mati dosa. Kita beri cacat saja. Bagaimana? Semua boleh. Cacat yang bagaimana Pak Ji mau? Hilangkan matanya sebelah, telinganya, tangan atau kaki. Semua ada harga-harganya. Harga-harga ini semua tak boleh tawarkah? Ini sudah fit price. Cuma kita tak taruh tanda harga saja. Sebab ini bisnes sulit. Kalau kita pecahkan kepalanya bagaimana? Sampai keluar otak. Tidak. Kita lukakan saja. Itulah yang paling murah. Berapa? RM500. RM500?
Ini lari dari income tax. Okeylah. Cengkeram. Masih kau tak percaya dengan aku kah? Kerjakanlah dulu. Okey. Selamat tinggal. Ya. Mari. Nanti Mami, kita bukan sengaja. Ya, itu mata gelap. Watau Samalia.
Dengar apa kita nak balik, Zaman? Tunggu di sini. Nanti ada teksi melintas. Aku dah bilang. Bawa kereta. Engkau tak mau. Kalau kita bawa kereta tadi, tentu ipar Pak Haji kenal kereta itu. Pecah sembelang. Engkau bikin aku jahanam, Iblis. Habis, nak kawin perempuan muda, lagi moden. Tu, siapa datang? Tengok tu. Barang baik, Cuk. Apa kabar? Berdua saja? Janganlah malu-malu. Kami berdua boleh hantarkan pulang. Jalan dah. Nak kena buku 5. Alamak, apa? Mari tepi sini, buat sial saja. Menggali, Pak Haji. Peduli apa? Pak Haji! Nanti, Pak Haji! Nanti saja, Pak Haji! Alah, jangan tinggalkan saya, Pak Haji! Alah, Pak Haji! Apa pasal lari? Saya bukan perompak. Siapa tu? Masuk. Pintu tak berkunci. Ada apa-apa? Mustahak nampaknya ni. Tidak. Anak Datuk, Osman. Kenapa Osman? Bertenang dulu. Mengapa si Osman? Dia ada dalam hospital, Tok. Aksiden kah? Tidak. Dia kena pukul semasa berdua-duaan dengan seorang gadis. Ini semua awak yang bersalah. Jangan-jangan isteri orang atau tunang orang dia ganggu.
Seumur hidup, aku belum pernah mengalami peristiwa begini. Aduh. Sudah tak. Takdir, Pak Haji. Syed! Aku pun tahu keparat. Polis! Alamak, Pak Haji, polis, Pak Haji. Kemar, Pak Haji, kemar, Pak Haji. Lega, Pak Haji. Lega, Pak Haji. Ya. Alah, Pak Haji. Nanti. Saya. Kamu. Pak Haji, pakai. Alah, rambut saya. Ya. Oh, Haji. Ini semua disebabkan abang. Tidak ada belas kasihan. Tama, tolong aku. Mengapa Samad pula yang disebut? Perkara ini, dia tidak ada kena-mengena. Tahu? Ya. Aku tahu. Aku dah menyesal. Apa dah jadi? Kepalanya dah pecah. Kena 7 jahit. Abang tahu? Tak tahu. Tahu. Bagaimana abang tahu? Si Munah masih di hospital. Apa jadah si Munah ke sana? Astaghfirullahalazim. Kenapa orang tua ni? Apa nak didiamkan si Osman di sana kesorangan? Apa Osman buat di sana pula? Kenapa abang ni? Si Osman lah yang kena pukul. Anakku yang kena pukul? Tok, biar saya tukar pakaian. Mari kita ke hospital. Bagaimana orang tua ni? Jangan khawatirkan dia. Nanti dia bangun sendiri. Dia memang begitu selalu. Saman, apa kau kata ni? Saya tanggung, Tok. Yang membahayakan dia betul-betul kalau duitnya hilang atau kena kapur. Biar saya tukar pakaian dulu. Aku banyak habis. Anakku pula yang aku suruh pukul. Malu. Aku malu. Apa kau semua mau? Duit, macam kau tahu? Kau tahu? Siapa kau pukul? Tahu? Siapa? Pemuda? Kepala otak kau. Anak aku yang kau semua pukul. Sudah, pergi. Upahnya dulu. Baru kami pergi. Tak mesti kau. Aku cakap. Anak aku yang kau semua pukul. Ini bukan soal kami. Tugas kami, tukang pukul. Kalau ada bayaran dari Tuan Haji untuk memukul Tuan Haji, kami akan pukul juga. Manusia apa kau ni? Tukang pukul. Aku adukan pada polis. Adukanlah.
Biar kita sama-sama masuk. Masuk mana? Jil? Nah, ambil. Sudah, rambut. LN, manakah Randa? Astagfirullah, Bang. Ayah. Jangan bunuh diri dulu, Pak Haji. Masih banyak perempuan di dunia ini. Jangan merepet. Osman, Ya. kau tak ada apa-apa? Tidak. Syukur. Kalau tidak, entah engkau kah ayah yang pergi dulu. Banyak-banyaklah bersyukur pada Allah, Bang. Ya, saya akan cari penjahat-penjahat itu. Sudahlah, lupakan saja. Osman pun dah selamat. Bang Osman, Ya, ini kayak abang. benar.
Dulu dia pernah... Ya, dulu. Bapak ada minang. Untuk engkau, Osman. Kopi, Makcik? Kopi? Ya. Buat susah-susah, Makcik. Apa nak disusahkan? Minumlah dulu. Ya. Kalau nak tunggu Salma tu berjam nanti. Dah siap, Mak? Minumlah, bang. Sudah. Makan lagi. Dah cukup. Nanti gambar dah mula, kita akan terlambat. Pergi dulu, Mak. Pak. Pergi dulu, Pakcik. Makcik. Ya. Minum. Pak Musanib, Salma telah dilarikan orang. Di sana. Apa? Anakku Salma dilarikan orang? Dia ditarik masuk dalam kereta, dibawa dengan deras. Ada apa bapaknya? Anak kita Salma diculik. Aku pingsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik, ada apa? Osman, Salma dilarikan orang, nak. Dilarikan orang? Hah? Tahukah berapa orang melarikan Salma? Mengikut keterangannya orang di kampung, 3 orang dengan kereta. Hah? 3 orang? Pakcik! Saya fikir saya tahu Cik Osman penjahat itu. Pak Samad, mari kita pergi. Tunjukkan saya tempat sarang mereka. Munah, abang fikir kau dah tahu perkara ini. Berilah tahu pada suamimu. Lekas. Baiklah, bang. Pergilah. Tinggallah, ya. Salam saya. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Mengapa dia tak berbunyi? Hah? Mengapa mereka tak jawab? Bukan dia yang kita mesti colek. Si Osman tu. Tapi dia tunang Osman. Dunia ni banyak perempuan. Dia belum kahwin. Dia Osman tu
Boleh tukar lain. Bodoh. Jadi aku pula yang bodoh. Kalau kau pandai, kenapa pula aku yang kau culik? Bapak aku bukan orang kaya. Sudah. Jangan nak leceh. Aku nak menjerit. Menjeritlah. Ayo, menjerit. Dah dengar aku menjerit? Tak ada siapa yang boleh dengar. Jeritlah. Jerit. Ayo. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Dulu, kita minta uang tebusan 50,000. Sekarang, lain. Apa macam? Sekarang, anaknya Osman, drivernya, sudah kita tawan. Jumlah uang tebusan mesti naik. Berapa? 200,000. Ada kopi. Turun. Aku lupa nombor telefon Haji tu. 112233. Terima kasih. Hello?
Haji Kejun, sekarang anak awak Osman. Apa? Dia kenal suara aku dah. Kau ni? Kejar dia. Ada nampak? Pakaian pendekar. Dengan selendang-selendang pendekar. Oh, kau ingat? Aku tak kenal suara kau. Keparat. Kali ni, engkau semua akan rasa penangan aku. Hei, 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 hei. Kawan, boleh saya bertanya? Oh, boleh. Lu macam Mak Kilau, ha? Mat Kilau. Bukan. Dia sudah mati. Apa macam lu kenal Mat Kilau? Gua alah baca dia punya cerita. Dia hero. Dia belum tahu aku siapa. Lebih dari hero. Apa pasal lu cakap satu orang? Lu baru datang tanya lu muntah kah? Kalau gua gila, mana ada ingat? Akai ada. Cik, apa lu cakap itu macam? Lu fikir gua gila kah? Lu tak lagi gila kah? Tak. Sudahlah, jangan malah. Kalau gila, lu boleh malah. Orang gila, semua malah-malah. Pasal dulu, gua gila. Tapi sekarang, sudah baik. Lu mau apa? Dua orang nampak. Satu orang muda. Sama satu orang lagi, separuh tua. Datang sini. Tadi dia cari 3 orang. Itu musuh punya orang. Ala bawa perempuan. Mana pergi? Itu sana, gudang lama. Gua ingat itu 2 orang, baru sudah dia tangkap. Apa pasal lu tak mau panggil polis? Wah tak tahu apa pasal. Dan wah tak tahu apa ia buat. Baik, ini gua kasih RM10. Lagi 1 jam, kalau gua tak datang sini, lu telefon polis. Kasih tahu sama Sarjan Kasim. Bilang gua Haji. Dia punya abang. Ada sana. Boleh? Boleh. Down! Down! Oh, nak gertak. Mana lesen senjata api?